Hai semua. Okey, setiap pagi dekat sekolah, kita mesti nampak bendera kita berkibar kan? Megah je. Tapi, pernah tak kita terfikir apa sebenarnya cerita di sebalik jalur gemilang ni? Hari ni kita nak bongkar semua rahsia tu bersama-sama. Yelah, kita nampak bendera ni boleh kata hari-hari kan? Dekat sekolah, bangunan kerajaan, lagi-lagi masa hari kebangsaan. Tapi, pernah tak terfikir dari mana datangnya rekaan ni? Siapa yang cipta? Apa kata hari ni kita jadi detektif sejarah? Jom! Baiklah para detektif, misi kita dah sedia. Ini dia peta kita. Pertama, kita akan travel balik ke masa lampau, tengok macam mana sejarah bendera ni bermula. Lepas tu, kita siasat pula kenapa nama dia jalur gemilang. Apa maksudnya? Seterusnya, kita akan pecahkan kod rahsia setiap warna dan lambang. Dan misi terakhir, kita akan belajar cara yang betul untuk tunjuk hormat pada simbol negara kita ni. Semua dah sedia? Jom kita mulakan. Okey, jom kita mulakan pengembaraan kita dengan bab pertama, sejarah bendera kebangsaan. Cerita dia ni bukan bermula dengan seorang je tau, tapi dengan beratus-ratus orang. Cuba bayangkan, dulu pada tahun 1949, ada satu pertandingan besar-besaran tau untuk cipta bendera bagi Persekutuan Tanah Melayu. Dan korang tahu tak berapa banyak rekaan yang dihantar? Bukan 10, bukan 100, tapi 373 rekaan. Ramainya. Dan daripada 373 rekaan tu, ada satu rekaan yang paling istimewa yang berjaya tawan hati para juri. Pereka di sebalik bendera kita ni ialah Encik Muhammad bin Hamzah. Beliau seorang arkitek dari Johor. Kenapa rekaan dia yang terpilih? Sebab ia sangat bijak. Dia berjaya gabungkan 3 perkara paling penting: Islam, kedaulatan raja-raja dan semangat perpaduan rakyat. Memang hebat. Okey, jom kita tengok garis masa ni. Lepas rekaan Encik Muhammad dipilih pada tahun 1949, ia diubah sikit dan diluluskan pada tahun 1950. Dan saat paling bersejarah, 26 Mei 1950, masa itulah bendera kita dikibarkan untuk kali pertama. Lepas tu, bila Malaysia ditubuhkan pada tahun 1963, jalur dan bintangnya ditambah, dari 11 jadi 14, nak wakili negeri-negeri baru. Dan bertahun-tahun kemudian, pada 1997, barulah bendera kita dapat nama rasmi yang kita semua kenal dan sayang, Jalur Gemilang. Sekarang kita ke babak kedua pula. Kita dah tahu nama dia Jalur Gemilang. Tapi, apa sebenarnya maksud di sebalik nama yang gagah ni ya? Okey, jom kita pecahkan. Perkataan jalur tu, ia macam kita semua. Awak, saya, kawan-kawan, jiran, kita semua dalam satu barisan bergerak ke arah tujuan yang sama. Macam satu pasukan. Gemilang pula maksudnya bercahaya, cemerlang, hebat. Jadi, bila kita gabungkan, jalur gemilang ni macam satu doa dan harapan yang kita semua sebagai rakyat Malaysia akan terus bersatu hati untuk capai kejayaan yang hebat dan membanggakan. Best kan maksud dia? Ini dia bahagian yang paling ditunggu-tunggu. Setiap warna, setiap lambang pada jalur gemilang tu ada cerita dia sendiri tau. Macam kod rahsia. Jom kita pecahkan kod ni sama-sama. Kita mulakan dengan warna merah. Jalur-jalur merah yang gagah ni, ia lambang keberanian dan semangat tak putus asa rakyat Malaysia. Ia macam ingatkan kita, tak kira apa pun cabaran, kita mesti kuat dan gigih. Di celah-celah jalur merah, ada jalur putih. Warna putih ni pula melambangkan kesucian, keikhlasan dan hati yang baik. Ia simbol hati kita sebagai rakyat Malaysia yang sentiasa jujur dan tulus. Okey, sekarang tengok pula bahagian segi empat yang berwarna biru tua tu. Bahagian ni sangat-sangat penting. Ia adalah simbol perpaduan. Yelah, kita kat Malaysia ni kan macam-macam kaum, agama, budaya. Tapi warna biru ni ingatkan kita yang kita semua ni satu. Kita semua bersatu padu sebagai bangsa Malaysia. Warna kuning pada bulan sabit dan bintang tu pula, itu ialah warna diraja. Ia melambangkan kedaulatan raja-raja kita dan kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Lambang bulan sabit, yang ini jelas. Ia melambangkan agama Islam sebagai agama persekutuan, seperti yang tertulis dalam perlembagaan negara kita. Dan akhir sekali, bintang pecah 14. Kenapa 14? Sebab sama macam 14 jalur merah putih tu, setiap bucu bintang ni mewakili perpaduan antara 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Semuanya bersatu di bawah satu payung, satu negara. Jadi, mari kita imbas balik sekejap. Merah untuk berani, putih untuk suci, biru untuk perpaduan, kuning untuk raja.
Lepas tu, kita ada bulan sabit untuk Islam dan 14 jalur serta 14 bucu bintang untuk kesatuan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Wow, setiap inci bendera kita ni penuh dengan makna yang mendalam kan? Hebat betul. Okey, kita dah tahu sejarah, dah faham maksud. Sekarang bahagian terakhir, tapi sama pentingnya. Macam mana cara kita nak tunjukkan rasa hormat pada simbol negara kita ni? Ini ada beberapa peraturan asas yang kita semua kena tahu dan ikut. Nombor 1, paling penting, pastikan ia dipasang dengan betul, jangan terbalik, bahagian biru tu mesti dekat atas sebelah kiri. Lepas tu, masa naikkan dan turunkan bendera, kena buat dengan sopan dan tertib. Dan pastinya, jangan sesekali kibarkan bendera yang dah koyak atau lusuh warnanya. Dan ada juga benda yang kita tak patut buat langsung. Ingat ya, jalur gemilang ni bukan kain biasa. Jadi, jangan guna ia sebagai alas meja, tudung atau buat baju. Jangan balut pasu bunga atau botol dengan bendera. Ia adalah simbol maruah negara. Jadi, kita kena sentiasa letakkan ia di tempat yang tinggi dan dihormati. Ayat ni memang rangkumkan segalanya. Jalur gemilang bukan sekadar kain. Ia adalah semangat kita, jiwa negara kita. Ia adalah cerminan siapa kita sebenarnya. Jadi, lepas kita dah belajar semua ni, cuba fikir sekejap. Selain daripada kibarkan bendera masa bulan merdeka, macam mana lagi agaknya cara kita sebagai individu boleh tunjukkan rasa sayang dan bangga kita pada jalur gemilang setiap hari? Soalan tu saya tinggalkan untuk awak fikirkan. Terima kasih kerana sudi belajar bersama saya hari ini.